Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan Ustaz? Boleh ya Ustaz? Dari Suria Cik Anang. Saya ingat ni kaki tangan Mahkamah Negeri Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Bagaimana membudayakan integriti dalam bekerja, tetapi pada masa yang sama kita masih menjaga ukhuwah sesama kita? Boleh je, dengan syarat semua orang kena jagalah kan? Sebab apa? Sekarang memang 3 benda yang paling susah sekali dalam pejabat tu yang saya sebut tadi: sombong, tamak, dengki. Dengki paling teruk sekali. Sebab dengki ni sampai sanggup jatuhkan orang. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat ada bos tu, dia kata. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pandai dicuri je tu, dia kata. Dengar-dengar anak dia pas semua, macam anak dia seorang pandai. Tu dengki tu. Rupa-rupanya kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata tanda dengki ada dalam hati kita ni adalah bila orang dapat kegembiraan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Tak rasa apa-apa tu makna dengki dah ada. Habis macam mana? Sepatutnya orang gembira, kita pun gembira sama. Itu paling selamat sekali. Dengan dia naik pangkat, dia kata alhamdulillah, sok senang dia minta tolong. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Boleh tumpang. Dia tu rajin tumpang orang tu. Tak misi minyak buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Ya ke? Tak sangka ada di kalangan anak-anak staff kita yang pandai-pandai. Alhamdulillah. Happy. Dengar-dengar Abang Haji tu kahwin. Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Biarlah dia kahwin. Kau tak boleh dengar cerita ni. Bini dia umur 25. Mulalah dengki sampai kan. 85 bini 85 bini 25. Tak terangkat ke ni? Lepas tu mulalah. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap yang baik-baik kan. Alhamdulillah ada isteri yang tegak boleh jaga dia. Kan senang. Kalau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan. Apa yang kau suka sangat Abang Haji tu? Umur dia dah banyak kan. Macam mana nak cakap Abang Haji ni romantik kau baru tahu. Pandai bergurau. Lepas tu setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak tahu hangar nak balas apa. Contohlah, tapi buang dengki tu jauh-jauh. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, ada lagi soalan dari Azizul Fatah Ishak. Ustaz, adakah tingkatan tertentu berkenaan integriti antara pegawai dan staf? Saya percaya maksud dia hubungan tu antara pegawai dengan staf, ada tahap integriti dia. Yalah, kadang pegawai, ada pegawai pengarah ni, dia suruh staff dia cuci kereta dia staff dia tolong belikan top up untuk dia, tolong belikan ni untuk dia, tolong hantar kat rumah dia. Kadang benda yang tak ada kena-mena dengan kerja, benda tu integriti. Itu yang susah tu kadang menjadi staff. Di dalam dilema, tak buat sekarang macam mana kan? Tolong tukarkan tayar dia, tolong jaga kereta sampai siap servis. Kadang ada macam tu. Benda ni berlaku semua tempat kecuali kompleks Mahkamah Kelantan dan semua yang tengah tengok secara live ni lah. Macam tu kan, macam tu kan. Bau perasan rupanya banyak lagi Jadi mana kata tu tingkatan, mana integriti kita simple je. Benda yang patut kena mengena dengan kerja kita suruh tak apa, tapi jangan tak ada kena mengena dengan kerja. Lain lah kalau memang ada emergency tu pun kena jaga, tengok keadaan luar waktu kerja ke apa dan sebagainya kan. Sebenarnya benda tu tingkat dia tu kita sendiri tahu. Sebab apa? Level ni sebenarnya walaupun kita pekerja, walaupun kita ni bos kan, levelnya tu ke atas tu dia nampak kan, seolah-olah kita nampak macam kita lah pekerja kan. Katalah kita bekerja dan kita tahu ada CCTV dan bos kita perhatikan kita, macam mana cara kita kerja? Beza. Bos nampak ni tengah tengok kita buat kerja ni, weh kau jangan sana jangan rapat kan. Sebab kita rasa bos kita tengok kita. Macam tu juga kalau kita rasa Allah tengok kita, kita akan jagalah kerja kita. Batasan tu kita jaga, baik sebagai bos, baik sebagai staff, semua kena jaga. Dan kita tak boleh marah. Baru-baru ni ada satu orang naikkan kain gentang, tolong tukarkan guru besar dengan ni, menjawabkan guru-guru tertekan. Benda saya walaupun tak kisahlah, saya tak tahu cerita sebenar di sebaliknya. Saya pernah jadi cikgu kot. Memang ada pengetua guru besar yang memang style dia berbeza. Bos ni lain style dia memang keras sikit. Kena terima. Dua yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Pertama mak ayah, kedua bos. Mana boleh pilih? Kalau kau tak suka dengan mak ayah kau, tak boleh buat apa. Tu mak ayah kau. Kalau tak nak mak ayah lain, tak boleh. Kau tak suka dengan bos, kau lah berhenti pula. Bos kau berhenti pula.
Betul tak? Kita jangan salahkan orang. Itu sebab kita ni kena sesuaikan diri dengan keadaan. Tadi yang kita cakap kan, sesuaikan diri dengan keadaan. Itu sebab hidup kita ni memang, macam saya kata tadi kan, semuanya persepsi. Saya nampak 9, belah sana nampak 6. Tapi cuba bawa sama-sama tengok, betul lah nampak 6 daripada belah sana. Tapi kita nak bergaduh juga. Konflik berlaku. Tapi sesuaikan diri dengan keadaan, insyaAllah. Jadi makna kata, jaga je. Kita tahu batasan tu, kita tahu. Tepuk dada tanya iman. Benda ni boleh tak? Tak boleh, jangan buat. Kan? Boleh buat. Memang betul. Ada orang yang saya datang bawa duit kan. Kita jangan salah cakap tu. Kita nampak dalam tu seorang pegawai telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak RM50,000. Dengan ni dihukum penjara bla bla, berdepan dengan hukuman penjara sebanyak ni. Kita punya apalah, tak bersyukur apa hidup macam ni. Jangan cakap. Kita belum diuji. Itu sebabnya saya selalu pesan kat orang. Jangan cakap. Kita pun tak tahu dia betul salah, tak tahu lagi. Dia baru dituduh. Bila argue tak tahu apa. Dulu pernah berlaku tau, seorang penyawat awam. Dia cabar tau. Dia kata bila orang tu datang bagi rasuah dia, dihalau, dihamun orang tu. Jadi orang tu berdendam dengan dia. Dulu mana ada SPRM, dulu nama dia BPR, Badan Pencegah Rasuah. Dia buat apa tau? Hari ulang tahun anniversary tu, dia cari anniversary dua-dua ni. Laki bini dia. Hari yang sama dia hantar bunga dekat rumah. Dan kemudian dia hantar dia hantar pen paker. Satu pen mahal lah, pen mahal dia hantar siap dengan tanda harga. Lepas tu dekat rumah pula dapat jamaah bunga happy anniversary. Lepas tu dengan dengan satu envelope, dalam tu ada duit. Tak banyak pun, 1,000 ke 2,000. Dulu mana ada handphone nak tanya, "Bang, masih bang." Tak ada. Jadi dia tunggu suami dia balik. Bila suami dia balik, "Terima kasih bang, abang bagi hadiah lah." "Abang pun dapat hadiah tadi." "Abang pun nak terima kasih bagi." "Mana dia bagi?" "Saya tak ada bagi." Dulu tak ada bagi. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Buka pintu, pegawai BPR. Cakap terima wang suapan banyak ni, terima bunga, terima ni, semua benda detail. Nombor tu siap nombor siri duit tu. 2 tahun, 3 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya berjaya juga dismiss kes tu, dia berjaya mempertahankan diri, tapi maruah dah jatuh. Orang cakap, "Alah, kau pun sama." Cakap, nampak tak? Tu sebab kata, kita belum diuji. Sebab kalau nampak orang tu kan, ni, kita belum tahu lagi. Tiba-tiba orang datang bawa sebuntil duit depan kita. Sebuntil, satu beg besar. "Tolong adjust sikit. Susah ni." Arwah abah saya dulu. Arwah abah saya ni kelakar. Orang ni memang kelakar. Sebaik saya tak macam dia. Jadi saya masa belajar kat UiTM dekat London dulu. Ada Gajah Melaka. Lendu. Saya telefon, "Bah, ya. Bah, duit dah kering lah, bah. Habis duit basah macam mana lah?" Dia kata. "Abah," saya kata, ya. Jadi abah saya dia pergi naik motor, dia pergi dekat Maybank. Dia bank in kan duit tu saya. Masa dia nak pergi kat parking motor kat belakang, ada Cina tengah bekerja. Dia bekerja, dia sobok beg. Dia berlaga dengan abah. Arwah abah saya badan dia gemuk. Tak ada siapa lawan abah saya dalam ni. Gemuk betul arwah abah saya. Besar betul abah saya. Kalau naik motor tu saya kat belakang, orang tak tahu saya dekat belakang. Bukan kutuk ayah sendiri, tapi itu memang betul. Masa saya kecil dulu memang tak nampak lah. Arwah abah saya, dia langgar abah saya, dan dia jatuh, dan beg tu jatuh. Dia tinggalkan beg tu, dan Cina yang kejar tadi pula terus tangkap beg tu. Abah saya nampak dah dalam tu penuh duit tu dalam tu. Kemudian dia boleh cakap dengan abah saya, "Pakcik, kita bagi 2 ha?" Siko bagi dua. Dia ajak bagi 2 kan. Jadi arwah abah saya start motor, motor SS dia. Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya pun jalan balik. Mak saya punya marah lah. Mak saya marah. Dia kata, "Kenapa tak ambil bang?" Tu tak abah saya cakap, bang. Sampai hari ni saya ingat jawapan. Abah saya cakap, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Tu jawapan. Jadi itulah jawapan ni. Kalau nak beritahu kan, kita sebagai level mana sekalipun, dia sebenarnya tak kisahlah. Hakim dengan cara dia, pengarah dengan cara dia. Jangan cakap, "Aku kerja bawah-bawah je, tak terlibat." Siapa cakap? Tengok pejabat tanah, berapa banyak magic berlaku. Pejabat tanah kerani buat magic, tiba-tiba tanah tu dah tukar nama. Masalah berapa banyak. Siapa? Pening kepala kan? Macam mana boleh berlaku macam tu? Saya sebut terang ni, pejabat daerah tanah paling banyak masalah sekali dalam bab kerani jaga fail. Tiba fail hilang, untuk nak beli tanah tak ada fail.
Harus jadi macam tu. Tu saya kata jangan cakap pangkat tinggi-tinggi je, yang rendah pun sama. Jadi itulah. Jadi mana kata ada satu tanah tu dekat Seremban yang atas bukit nampak menyala. Tiba-tiba dia jadi kuil. Wah, tu tanah orang Melayu. Dia jadi kuil atas bukit tu. Menyala dekat Seremban 2 tu kan, nampak atas tu. Rupanya dia tanah zaitun. Dia datang naik atas. Jadi lepas tu bila kita bising-bising bawa ni, wah ni isu sensitif. Wah ni isu tanah, isu pencerobohan tanah ni. Bukan isu agama, tak. At the first place. Tu lah kita. Sebabnya benda ni akan datang kesan banyak kesan dia. Macam sekarang yang kita tengok kan isu bila orang zikirkan hari-hari Malaysia rasuah itu tuta, indeks KPI rasuah kita habis jatuh nombor berapa? Pelaburan tak nak masuk dalam negara kita. Pelaburan negara kita lagi teruk daripada Indonesia dan Vietnam. Cuba fikir. Kenapa jadi macam tu? Saya pergi dekat Pulau Keri, saya melabi je cakap Ustaz, pokok sawit sampai busuk tak berpetik Ustaz. Tak ada pekerja. Ya, itu sebab ni antaranya lah kesan-kesan. Kita nampak benda simple kan, tapi di sebenarnya semua sektor akan terkesan. Pendidikan terkesan. Kan? Saya ceramah dekat Kolej Mara Banting. Kan ni IB kan, International Baccalaureate kan. Budak-budak pandai, cerdik pandai ni. Berapa ramai datuk-datuk yang cuba nak masukkan anak dia, sanggup bayar lebih. Tak boleh, dia memang dah ada merit dia. Mesti kelulusan dia berapa, pointer dia berapa kan? Macam TKC kan, TKC ada kawan saya minta tolonglah, dia tak kenal sesiapa nak masuk sekolah TKC. Dia pun tanya, okey, tak apa, saya cuba tolong. Dia ada tak sukan yang wakil negara tak ada, wakil negeri pun tak ada. Okey, tak apa, macam mana nak tolong lagi? Okey, ada tak dia main muzik? Ada tak main muzik alat-alat ke, tak salah saxophone ke apa ke, boleh tolong? Tak ada, tak boleh tolong. Okey, last, ada tak keluarga dia, saudara mara, pak saudara ke alumni TKC? Tak ada juga. Tak boleh. So dia dah bagi dah kriteria dia. So ikutlah. Jangan ni jadi besok jadi keadaan orang tak layak tu, sebab Nabi sebut antara tanda-tanda akhir zaman urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Nabi kata. Jadi benahari kira pun tak kerti macam mana. Kan? Contohlah kan. Jadi makna itu tanda-tanda akhir zaman rupanya. Banyak kan. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Bukan cakap menteri lah, contoh jadi kadang kita geram kenapa dia boleh keluar statement macam tu. Kita marah kan, sebab cuba sabar, tenang, fikir dulu baru cakap. Ni cakap pun fikir. Ini bukan zaman dulu bolehlah cakap, kalau soal khabar orang tu betul-betulkan balik. Hari ni tak ada, semua viral kan.